Hai, Assalamualaikum. Okey, jadi cikgu nak ajar cara kita tracing gambar ataupun lukisan yang kita ambil daripada Google lah ataupun internet. Okey, mula-mula pastikan kita punya saiz lukisan ni kan, saiz lukisannya jangan terlalu kecil, ya. Kita boleh besarkan gunakan simbol anak panah yang ada kat sini, okey. Lepas tu bawah ni adik ambil uniform ya. Ambil uniform dan kita akan besarkan begini. Boleh besarkan macam ni sampai dia hampir-hampir memenuhi canvas kita. Macam ni boleh. Selepas kita dah pilih saiz yang macam ni, kita akan tutup lah simbol anak panah ni. Boleh. Dan jangan lupa kita akan pergi dekat layer yang ini. Kita masuk dan pergi tekan simbol N tu. Okay. Dan kita akan turunkan kepada 30%. Dia punya opacity. Okay, yang ini. Okay, kat situ. Nampak? Dan kita tutup dan tekan simbol tambah. Boleh. Okey, untuk tracing, cikgu amat sarankan adik-adik menggunakan pen lah. Okey, kita akan masuk dekat bahagian pen, inking, ambil ni studio pen. Dan saiz dia adalah 15. Macam tu. Kita akan ambil dalam 15. Dan kita akan tracing dia satu persatu. Okey, barulah garisan dia cantik. Kalau seandainya kalau lukisan kita kecil, lukisan kita nak trace tu kecil, bila kita nak tracing dia pun nanti dia akan jadi tebal lah. Dia akan jadi terlalu tebal macam tu. Boleh. Okay, jadi pastikan saiz lukisan kita ni kita besarkan dahulu. Okay, lepas tu baru kita boleh tracing dia dengan kemas. Okay. Kalau tebal juga, pastikan pen tu jangan tekan terlalu kuat. Sebab Apple Pencil ni dia ada pressure sensitivity. Boleh. Dan kalau tak jadi juga, boleh rendahkan saiz berus tu. Mungkin 10 ke, ya? Okey.